Assalamualaikum. Okey gang, jumpa lagi dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review sebiji oita yang bagi aku agak special lah. Untuk aku tau, oita ni agak special. Okay, so macam biasa sebelum aku nak review oita Porsche 911 GT3, yang ni bukan RS tau, yang ni GT3 biasa. Boleh tekan button subscribe dulu, lepas tu boleh tekan button lonceng untuk support aku kalau kau upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okay, alright gang, sebelum aku nak review oita ni, aku nak bagi tahu dulu dekat hampa kenapa oita ni special. Sebab oita ni antara oita yang pertama aku beli US card. Apa dia US card dia? Kat sini ada tulis guarantee for life, limited lifetime warranty. Kalau ada tulisan ni, maksud dia oita ni bukan Malaysia punya kad, bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Indonesia, tapi yang ni kad daripada US. Okay, so sebelum aku nak review tu, macam biasa boleh tekan button subscribe dulu, boleh tekan button lonceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okay, so kita tengok oita ni. Aku boleh bagi tahu dekat hampa, oita ni aku beli murah RM18. Kat tempat lain tak pasti kat mana, tapi kat Shopee murah mungkin sebab faktor dia punya kad dia ada bengkok sikit kat sini. Soft corner dekat belah bawah ni nampak tu, kad dia ada mengelupas. Sebab ni kad lama tahun 2022. Kalau 2025 dia punya kad jadi macam ni. Yang kat sini tulis 2025, tapi yang ni kad lama tahun 2022. Dia dah banyak version lah Porsche ni. Okay, so kita boleh tengok detail dia. Atas cantik, jehu tak ada masalah. Belakang beza dia kalau kad US macam ni yang belakang dah. Tulisan dia macam ni, tak sama lah dengan kad Malaysia. Nak lawa lagi kad ni walaupun dah 2022. Okay, so oita yang aku beli ni Porsche 911 GT3 kosong, warna hitam flat black lah. Aku zoom sikit. Okay, ni oita dia. Oita ni aku boleh cakap 911 GT3 Hot Wheels bawa design yang white body. Sebab bahagian belakang ni nampak dia white body, even depan dia pun sama. Dia punya arc dekat bahagian rim ni dia besar, so nak tukar rim 11 inci pun boleh pakai gini. Kita tengok ramai yang custom oita ni. Detail depan dia cantik, ada logo Porsche, lampu plastik. Dia punya blister calak sebab yang ni mungkin kad lama, tapi bagi aku tak ada masalah. Ada spoiler dia spoiler besi, tapi lawa lah spoiler dia. Oita ni aku beritahu siap, aku paling minat sebab bahagian belakang dia ada detail Porsche, nampak? Detail Porsche, lampu merah, lampu putih, ada nombor plate 911 GT3, ada signal ataupun spotlight lah kat situ, warna merah. Ok, lawa detail dia. Ok, bawah dia kosong, tak ada detail langsung lah aku cakap. Tu dia tulis Porsche 911 GT3 SCT22 Hot Wheels, made in Malaysia. Kata made in Malaysia, tapi kad ni untuk pasaran US lah. Okay, so untuk oita ni aku boleh bagi rating 10/10 lah. Sebab aku memang minat gila. Ada dia punya side mirror pun ada. Boleh kata complete lah oita ni. Mungkin tahun tu ramai yang mencari ke. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Untuk oita ni siapa nak beli, aku letak di Shopee kat bawah ni, boleh dapat kat situ lah. Alright, so jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana cap pagi ni.